Ni aku nak pergi dekat Maxis, nak minta nombor lama. Sebab YouTube dia nak bagi akaun aku yang dulu, akaun yang dah terminated tu, akaun Hadi Farah tu, yang viral tu. Dulu aku ada buat silap dekat YouTube, dekat akaun Hadi Farah tu. Ada benda salah faham YouTube dia terminated akaun YouTube aku tu. Ada sikit salah faham tak sengaja, aku buat tak sengaja aku buat benda tu tak sengaja 3 kali secara straight. Balik tu tengok akaun dah tutup habis selama 2 tahun. Lepas tu dia bagi email, dia kata nak bagi balik. Tapi nak kena tengok balik, nak kena rayu balik. Sekarang ni nombor telefon tu dah tak ada. Okey, bila masuk Google nombor lama, dia nak nombor lama, nombor baru dia tak boleh. Google tu dia tak boleh nak adjust balik nombor lama ke baru, dia tak boleh. Sistem tu tak boleh buat. So nombor tu nak kena cari. Nombor tu dia ada dekat kedai. Okey, aku nak matikan nombor yang ada kat kedai tu. Satu nombor tu aku nak buat nombor baru. Nombor yang tu lah, tapi buat yang baru, buat chip baru. Aku nak pergi Maxis dekat Putrajaya, Maxis Center. Nanti jumpa sana lah. Kalau ada buat YouTube, jaga nombor telefon. Jangan buat terminated jangan buat macam-macam. Pakai produk video kalau nak buat viral. Gang, aku pergi Maxis Center dekat Ion. Bukan Ion Putrajaya, Ion Ion Nilai. Ion Nilai Negeri Sembilan. Aku nak masuk dalam lagi, jumpa promoter tu. Aku nak tanya dia, akaun nombor lama tu boleh matikan tak? Nombor tu ada kat kedai. Dulu aku dah tanya. Nombor tu kalau ada kat kedai tak boleh hidup balik, tak boleh ambil balik. Kau kena cari sendiri. Kat mana nak cari? Satu Malaysia ni. Banyak kedai jual prepaid ni kan, kat satu Malaysia ni. Aku nak matikan nombor tu, pakai sistem nak buat baru. Pakai postpaid ke atau pakai prepaid? Jadi aku nak tanya Ion. Ni Ion Nilai, Maxis Center Ion Nilai. Lagi kita masuk dalam tengok dapat settle tak settle. Tak dapat, tak settle, aku pergi PJ, pergi head office Maxis. Okey. Aku ada dekat Ion Nilai. Aku nak pergi Maxis Center dalam tu. Ion Nilai Negeri Sembilan. Pergi Maxis sekejap. Aku nak tanya pasal nombor tu, nombor lama tu. Boleh ambil balik tak? Aku pergi kat Putrajaya, dia kata nombor tu ada kat kedai, dekat Malaysia ni. Mana nak cari? Jadi jumpa promoter tu, tanya dia. Kalau nombor tu kat kedai, aku nak matikan nombor tu, nombor yang ada kat kedai tu. Aku nak suruh dia buat prepaid baru atau postpaid. Pak Ion, dekat Ion Nilai. Nak masuk dalam tengok. Tak dapat Kalau tak dapat, bagi dapat. Jangan lari. Sebab akaun tu dah monetize tu. Aku dah buka akaun baru. 2 tahun tak boleh monetize. Yang akaun hantu cium ketuk manusia tu yang kau tengok ni. Akaun Hadi Farah tu boleh monetize. Dia dah monetize dah. Itu video viral. Bila viral, dia dah monetize. Aku dapat 80,000 jam YouTube nak 3,000 jam. Sekali aku dapat 80,000 jam 1,300,000 view. Video kahwin Hadi Farah tu. Buat viral. Masa tu aku videographer, aku yang ambil video dia. Aku buat viral, aku letak motor atas masjid. Lepas tu kecoh satu Malaysia, tu. Kecoh dekat FB, kecoh dekat Twitter, kecoh dekat YouTube. Masuk TV tu, motif viral. Orang TV tu panggil aku. Aku tengah down masa tu. Malas aku nak pergi. Yang pergi Hadi Farah. Lepas ni siapa nak buat video viral, boleh buat video viral. Video kahwin ke, video pancing ke, boleh buat.
Kau nak, aku buat. Okey. Kalau jadi apa-apa viral, boleh lah dapat duit dekat YouTube. Aku nak jumpa orang ni berdebar tau. Alah, aku nak jumpa. Takut juga. Kita nak ambil, aku nak ambil prepaid tu. Prepaid nombor lama. Nombor lama tu dah ada kat kedai. Lepas aku kena block akaun YouTube lama, aku ada buat salah dekat dalam tu. So aku nak ambil balik. YouTube nak bagi balik akaun lama tu. Kau merayu ke apa ke, kau boleh ambil balik. Lepas tu kau rayu dalam dekat chatter tu, dekat YouTube chat tu, kau boleh ambil balik. Tu kau kena rayu. Rayu lagi sekali. Dulu aku dah rayu, dia tak bagi. Aku yang nak monetize tu senang, rupanya susah. Yang akaun baru ni susah nak monetize. 2 tahun aku buat tak monetize. Yang di Farah tu senang, aku dah monetize. Aku monetize dapat 80,000 jam. Aku punya subscriber tak banyak. Subscriber 2,000 ke. 2,000 subscriber. Dia nak 1,000 subscriber kan. Sekarang 500. Dulu dia buat 1,000 subscriber. Aku dapat 2,001 subscriber. Dia punya wasan 80,000. View dia 1,300,000 view. Viral. Itu video viral. Aku buat video viral lah. Video pancing ke, video produk ke, video kahwin ke, video kereta ke, apa-apa video lah boleh viral. Kalau kau nak buat video viral, kau tempah kat aku. Aku open harga murah lah. Lepas tu masuk YouTube, dapat duit. Masuk YouTube, YouTube bayar duit. Kalau 1 juta view, 1 juta view, RM4,600. RM4,600. 1 juta view tu, dalam dolar kau kira lah. Dalam $1,000 lah. 1 juta view, $1,000. 1,000 kali 4, RM4,600. RM4,600 lah. 1 juta, RM4,000. Dapat $1,000. $1,000 kali 4, RM4,600. Lebih kurang lah. Ada dapat RM4,000. Tengok RAM lah. Tengok kau punya range, power range tu. Tengok duration ke, tengok 3D ke, tengok kamera ke, tengok cara kau berlakon ke, apa-apa je lah. Kalau kau nak tempah, boleh tempah nanti. Sekarang ni aku nak ambil nombor lama. Aku nak ambil akaun Adi Farah tu, dah kena block. Aku ada buat salah 3 kali, kena penalti 3 kali. Tu aku nak ambil lah ni nombor dia. Aku pergi Putrajaya, dia cakap nombor tu ada kat kedai. Nombor tu ada kat kedai. Aku nak cari kat mana kat Malaysia ni, besar ni. Kalau tahu tak apa, aku nak matikan nombor tu. Okey? Matikan nombor tu, buat nombor baru, nombor yang sama tapi prepaid baru. Matikan nombor yang ada kat pasar tu. Message tolong bos message tolong saya punya, I masuk you punya channel lah, Motif Viral. Bos Astro. Bos message dengan Astro sama. Kan? Apa nama? T Kenyandi. Bos tolonglah. Nak ambil number I punya number lama ada dekat kedai. YouTube nak nombor lama. Kalau nak tukar sistem tak boleh. Yang ni aku ada dekat Ion. Masih center. Aku ada baca Google tadi, tak tahu dekat berapa. Kata dekat Ion Negeri Sembilan. Kat mana Messi Center? Nak cari. Ada tak? Dekat 32 belah ujung. Kat Ion Nilai. Tak boleh juga, aku kena pergi head office lah, tanya dia. Tanya dia kat mana ada. Boleh buat tak nombor tu? Pakai prepaid ke pakai top up? Tanya dia. Kata kat ujung mana? Maxis Center. Aku nak ambil nombor lama tu. Mahal bro, nombor lama tu.
Harga $1 juta tu. Itu YouTube dah monetize tu. Dulu aku kaya, aku tak buat video. 7 tahun aku tak buat video. Mana Magic Center? Budak cakap kat ujung bahan ni. Aku lupa tadi, aku baca kat Google tadi. Tingkat berapa tak ingat. Tadi kat ujung mana. Mana tadi kat ujung sana tengok. Ujung ni besar agak buat ujung. Dia pusing-pusing. Dia nilai. Magic Center. Mana? Yang ujung jalan. Banyak benda telefon ni. Jauh kat jalan ni. Ujung mana letak lah. Mana? Kak, Messi Center kat mana? Ha? Messi Center. Tak pasti selalu Messi Center tipu. Tu. Nak jumpa lah. Saya Messi. Ambil nombor tu. Ujung mana. Jumpa orang dia lah. Tengok. Ni Messi Center dia. Kau tak boleh tengok muka. Dah lemau ni. Kena pergi Messi Center lah. Sini Messi dealer je. Dia pergi Center Alam Bandar. Pergi sana lah. Kita kena pergi Alam Bandar. Sekejap lagi aku kena pergi Alam Bandar. Pergi Messi Center Alam Bandar. Tanya kejap. Dia matikan nombor tu. Kita nak pergi Alam Bandar ni. Kita pergi Messi Center Alam Bandar. Tanya dia. Kita nak ambil nombor yang lama tu. Kan tadi pergi Messi, dia kata tak boleh buat lah. Kena pergi jumpa head office dia dekat Jalan KLCC sana KL. Messi Tower tu yang tinggi tu. Kena dapat nombor lama. Kunci dia kat situ lah. McDonald tak ada. Dah tutup. Bankrupt. Kau punya kerja lah. Dah makan ni lah. Food court. Burger tak ada. Kau nak burger tempat lain. Kita makan batin poya. Ni ada. Makan nanti campur. Besok kita pergi KLCC. Messi Tower. Kita settle lah. Ada kita tekel dulu. Tekel baru kita dapat. Okay. Kita makan nasi campur. Alam Bandar. Sambal lah, sambal. Okay lah. Oh, ada air kat sini lah. Air kelapa. Kelapa sawit. Kita kena beratur dulu. Dia suruh pergi KL lah. KL Messi Tower. Dekat KLCC ada. Teh lah badan. Makan dulu lah. Kita udah air lah. Kita minum air sirap lah. Sirap Bandung. Air ni. Air cincau ah, air cincau.
nasi dah order. Bukan nasi campur. Nak order air. Air pipe Air pipe. Kita minum air pipe Kau pergi tanda tu, kau buka air. Kau ambil lah cawan tu dalam tong kau buka, kau tada lah. Tada. Dia bayar air kemikai. Dari satu aku. Dari satu. Ya, bos. Ya. Air kemikai satu. Ya. Ini bawa jual air pipe. Okey. Kita makan tempoyak ada. Kambing biri-biri ada, semua ada. Lembu lah ada, habis. Besok kita pergi Maxis Tower nak ambil kunci Diamond. Dah. Okey lah cakap. Macam lembu tu. Payah aku dapat lah. Jangan sial lah. Pantek dan pantek. Perut dah kenyang. Dah macam biawak tu. Biawak sampai nampak. Biawak ulu. Hello. Lagi aku balik tau. Ui. Kau kena blok. Padan ke. Ni hati-hati, jaga-jaga. Ni kau main belasah. Bodoh kan. Aku dah habis makan kan. Perut mesti macam lembu kan. Kau tahu? Macam biawak kau tahu tak? Air pun tak ada. Kau tengok. Kepala bana dia. Macam kok Cobain kau tu. Macam pantat. Hari nak hujan ni, wiper je ni. Kau malas. Kau lah malas. Beli sana, beli sini, kau otak tak ada. Fikir lah. Tak ada fikir. Cakap je kau. Dalam cakap, luar cakap, otak tak ada. Kepala otak kau. Cakap dengan aku lah nak.
Tengah anjing kurap. Ni kat luar ni. Ni dia main banyak panjat tu. Yang main trolling tu. Dah macam beruk lah aku tengok. Depan pak sana. Gelongsor sana, masuk sana, panjat sana, turun. Aku tak tahu bayar apa. Dah tempat orang bunuh diri tu. Dekat atas sekali, orang terjun. Dia pernah terjun ke bawah. Tapi hidup balik. Aku pun tak tahu. Kau nak cerita betul? Tak ada tau. Semua tipu je. Kita cari Cikaro. Cikaro tak ada. Cikaro. Cilembu ada. Cilembu. Okey lah. Jumpa kat sana. Jumpa kat Thailand. Dulu sini ada jalan keluar. Ada pagar. Bingai tu orang. Susah aku nak jalan. Aku seorang yang boleh jalan sini. Sebab apa aku nampak petang? Sebab aku pakai spek. Tahu? Nampak? Cerah. Bukan petang. Pukul 6. 6 malam, 6 pagi. Kalau dekat Korea tu pukul 4 petang dah macam malam. Dah gelap. Dia matahari dia cepat naik tau. Dia cepat naik, dia gelap. Dia dah gelap, kau sunyi. Kau ingat tau, jumpa kat sana. Bangang lah kau ni. Pergi jual kasut buat apa? Aku nak balik lah. Tidur lah. Besok kita pergi KL. Aku busy lah sekarang. Sibuk. Sibuk cek skandal. Macam pantek. Kat bandar lah, Putrajaya. Kau jangan macam lembu. Balik elok sikit. McDonald ada kat atas. Kat dalam dah tutup. Ni pun baru buka. Sana dia melingkup. Dia boykot dalam tu Israel punya barang. Dia tutup orang punya barang. Habis. Anjing tak ada. Anjing tidur. Sebab alam bandar Putrajaya settle kena pergi KL. Payah letih dan aku. Kau kena block. Masa ada kau main-main. Masa tak ada kau mencari. Kereta aku mana hilang. Ni McDonald buka lagi. Okay lah, aku balik dulu lah.